Cara untuk menambah menu makanan. Jualan anda pada aplikasi e-kantin. Pertama kali pergi pada bahagian katalog. Tekan simbol tambah pada bahagian atas kanan. Anda perlu meletakkan gambar makanan anda. Dan sebagai contoh, saya letakkan burger. Anda perlu pilih kategori. Sebagai contoh, saya tekan main dish. Letak nama pada makanan anda. Sebagai contoh, Burger Arnab. Anda juga boleh letakkan penerangan. Itu pilihan. Dan anda perlu meletakkan harga makanan tersebut. Sebagai contoh, saya letakkan 10 sen. Setelah itu, anda perlu tekan pada tambah item. Jadi, ia akan keluar pada bawah sekali Burger Arnab. Jika anda ingin kemas kini pada menu jualan anda boleh pergi ke bahagian katalog. Pilih pada menu makanan anda yang ingin anda edit. Sebagai contoh Burger Arnab. Anda boleh tekan pada kemas kini. Anda boleh tukar harga ataupun nama makanan tersebut ataupun gambar. Kemudian tekan pada update. Jika anda ingin membuang makanan tersebut, anda boleh tekan pada logo tong sampah. Tekan ya. Sekian.